sini aku ada satu kedai, nama dia Wong Sugih. Kedai ni jual chicken tenders paling sedap kat Senayan. Jom kita. Jom kita. Okay, di Wong Sugih Coffee kita specialize in coffee, matcha dan juga kita ada menu chicken tender. Okay, chicken tender kita memang sangat terkenal lah dekat area Senayan ni. So ada chicken tender, nasi lemak ni menu baru juga, kopi dan matcha. Okay, so boleh datang sini. Kita berada di Medan Usari Senayan Negeri Sembilan. Kita buka daripada pukul 12.30 sampai 7.30. Siapa yang berminat boleh WhatsApp kita ataupun terus walk in lah. Daily kita buka kecuali hari Ahad. Okay, Assalamualaikum. Maksud Wong Sugih tu, Wong tu adalah orang, Sugih tu maksudnya kaya, orang kaya. So bila orang Melayu cakap kan, so kiranya macam doa lah, orang kaya. Macam tu. So kita ada 3 pilihan sos. Ni kita punya signature dia, spicy Wong dip. Yang ni garlic sauce, yang ni cheese. Yang ni homemade, yang ni paket. Chicken tenders dia tak kosong, dia ada campur dengan spicy honey sauce. Dip kan. Ada 3 jenis sos. Aku dengar dekat sini chicken tenders Senayan yang paling sedap. Betul? Betul. Ini kita nak tahu lah betul tak betul. Ini garlic sauce. Yang ni spicy Wong dip sauce. Dua ni owner tu kata adalah homemade sauce. Dia boleh tengok tekstur dia. Dan ni adalah cheese sauce. Try garlic dulu sebab aku memang minat sos garlic ni. Susah betul nak jumpa. Ada yang pekat sangat, ada yang manis sangat. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. No cap, keng. Keng Rasa keng. Aku rasa. Bismillah. Memang rasa keng. Cameraman. Okay, aku ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak menyelerakan sos tadi. Tapi nampak pedas juga. Try rasa tu. Bismillah. Sedap. Okay. Sedap lah sos dia. Dia rasa pedas, manis. Itu ada rasa umami sikit. Nak try. Ini saja kan, dia unik rasa. Ya sedap. Betul. Omet. Abang tu sendiri kata. Macam kilang buat. Halus memang baik punya. Macam sos buat daripada kilang. Bismillah. Legit sedap. So korang yang duduk Tiara Senayan, dekat Senayan mana pun, singgah kedai abang ni. Dekat tak jauh sangat, dalam 10 minit, 12 minit daripada Masjid Senayan. Chicken tender je, no cap. Memang legit, paling sedap yang aku pernah rasa dekat Senayan ni. Okay. Assalamualaikum.